Tengok ayat ni, kalau kita faham dan kalau kita hafal boleh baca dalam solat, bagus. Cuba tengok maksud dia. Ma indakum, cuba terjemah, apa? Indakum, di sisi kamu, yang fadu. Binasa. Apa ni yang di sisi kita yang akan binasa pada? Semua. Jadi Allah nak, siapa yang cakap ni? Allah. Kemudian Allah kata apa? Wa ma indallah, dan apa di sisi Allah? Baqin. Baqin ni daripada baqa lah. Kan kita pernah sebut ke alam baqa. Ataupun kita kata baki. Jadi baqin makna dia kekal. Okey. Di sini apa yang Allah nak bagi tahu? Yang ada, yang kamu ada, binasa. Yang di sisi aku kekal. Apa yang Allah nak bagi tahu? Apa mesejnya? Apa dia? Semuanya akan hilang. Yalah, di sebalik itu yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Kalau Allah beritahu yang di sisi kamu, makanan ke, anak ke, isteri ke, kereta ke, barang kemas ke, telefon ke, akan binasa. Yang di sisi Allah apa dia? Pahala. Maka kalau kamu cerdik, banyakkan buat benda yang kekal. Faham? Tapi sekarang realiti, banyak kita habiskan masa untuk buat benda yang binasa. Betul tak? Jadi Allah kata, betulkan cara kamu berfikir. Pagi buat benda yang binasa. Petang berebut benda yang binasa. Yang pahala tu, solat lambat, baca Quran jarang. Betul tak? Baca Quran tu, satu huruf, 10 pahala. Tapi kadang satu hari tak baca. Mana apa tu? Kita utamakan yang binasa daripada yang kekal. Macam zikir tadi. Bila kita tambah zikir baru, bertambah tak pahala? Dan pahala tu kekal tak? Kekal. Tapi berapa ramai yang nak hafal? Berapa ramai yang nak baca dalam solat? Sedangkan dia kekal. Betul tak?